Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Harvey Barnes. Ada kemungkinan Barnes akan menjaringkan gol hanya dari penampilan super sub sahaja game week ini. Namun, mampukah anda menahan tekanan perasaan menunggu line up Newcastle setiap game week bagi memastikan Barnes menjadi kesebelasan utama? Stres bukan? Selepas kehadiran semula Gordon, Barnes kembali memanaskan bangku simpanan. Barnes kini menjadi mangsa rotasi Eddie Howe. Berhadapan pertahanan Sunderland di Stadium of Light bukannya mudah. Sedangkan Haaland juga blank di Etihad. Ini kan pula berhadapan Sunderland di laman mereka. Jual juga Ndiaye. Dengan form semasa Chelsea, barisan pertahanan mereka agak sukar ditembusi. Ndiaye bakal menghadapi detik sukar di Stamford Bridge game week ini. Ditambah pula, Ndiaye bakal berangkat terbang ke benua Afrika selepas game week 16. Penjualan Ndiaye game week ini dijangka masa yang tepat untuk melepaskan perancang Everton ini. Dengan setup David Moyes yang lebih parking bus di laman lawan, memiliki Ndiaye game week ini mungkin tidak membawakan manfaat kepada anda. Oleh itu, jual Ndiaye. Elakkan membeli Cherki. Walaupun merekodkan 12 poin game week lepas, Cherki perlu anda elakkan. Bermain di laman sendiri pastinya tidak sama ketika beraksi di Selhurst Park game week ini. Glasner juga lebih cenderung dan mahir dengan taktikal untuk berhadapan pasukan-pasukan besar. Ya, barisan serangan Palace tidak tajam tanpa kehadiran Ismail Sarr. Namun, kualiti barisan pertahanan mereka masih kekal kental walaupun tanpa kehadiran Munoz game week lepas. Jangkaan hamba, ada kemungkinan pertembungan Palace dan City ini berakhir dengan jaringan yang rendah ataupun terikat tanpa jaringan game week ini. Cherki juga sering menjadi rotasi Randers di bahagian perancang. Fikir-fikirkan. Elakkan juga membeli Van Hecke. Selepas 2 game week, Van Hecke telah menjaringkan 2 gol dan membuat 1 assist. Namun, Van Hecke perlu dielakkan game week ini. Ya, prestasi Liverpool musim ini membuatkan jadual perlawanan berhadapan Liverpool menjadi buruan pengurus fantasi. Tetapi game week ini, Van Hecke beraksi di Anfield. Di laman sendiri, Liverpool masih boleh mencari jalan untuk menjaringkan gol, cuma mungkin tidak cukup untuk mereka memenangi perlawanan. Ini tidak baik untuk Van Hecke. Mata tanpa bolos seakan tiada jaminan game week ini. Beli Harry Wilson. Selepas Dewsbury Hall membawakan 16 mata game week lepas, Wilson jadi aset yang kita bakal terlepas pandang game week ini. Dari 3 game week terkini, Wilson telah mengumpul 26 mata FPL. Wilson konsisten mengulangkan mata serangan. Kemenangan bermain di laman lawan terkini Fulham ialah ketika menentang Spurs di laman mereka. Game week ini dijangka lebih mudah. Fulham bakal beraksi di Turf Moor berhadapan pasukan kedua tercorot Liga selepas 15 perlawanan. Burnley telah dibolosi 30 gol iaitu jumlah kedua terbanyak selepas Wolves. Setiap gerakan sebelum jaringan Fulham dibuat, kebanyakannya datang dari Wilson. Ini membuatkan Wilson lebih cerah mendapatkan pulangan mata serangan. Beli Ben White. Siapa sangka The Gunners akan menghadapi 3 kecederaan pada posisi penting mereka. Kecederaan Gabriel, Saliba dan Mosquera telah membuatkan Timber kini mula mendapat kesan. Bermain sebagai pertahanan tengah membuatkan Timber menjadi kurang menarik. Namun, Ben White pula yang mengujakan. Bermain di posisi Timber melayakkan White mendapat prestasi Man of the Match ketika berhadapan Brentford di Emirates. Tetapi pembelian Ben White ini ialah pilihan berisiko. Jika Saliba sempat cergas untuk perlawanan menentang Wolves, Ben White pasti akan diletakkan di bangku simpanan. Ini adalah kerana jika Saliba cergas, Timber kembali ke bek kanan, Saliba dan Hincapié di bek tengah, manakala Luis Kelly di bek kiri dek kerana Calafiori digantung perlawanan. Simpan juga Eberechi Eze. Memiliki Eze amat memenatkan. Namun bagi hamba, Eze ialah calon don't buy, don't sell game week ini. Simpan jika anda pemilik, namun elakkan membeli Eze. Jika dilihat pada gol-gol United berhadapan Wolves game week lepas, jaringan mereka kebanyakannya dijaringkan oleh pemain perancang tengah di bahagian tengah kotak penalti lawan. Ini amat bersesuaian dengan posisi kedudukan Eze dan Rice. Dengan kecederaan Bellegarde, barisan serangan Arsenal bakal melancarkan serangan bertali arus ke kubu Wolves.
Ini bakal membawakan harapan cerah buat Eze memulangkan mata serangan. Simpan Bryan Mbeumo. Ya, kita sedia maklum Mbeumo bakal bersama skuad kebangsaan Cameroon selepas Game Week 16. Ramai yang telah mengorbankan Mbeumo untuk dapatkan pemain seperti Foden dan Harry Wilson. Namun, jika Mbeumo masih di dalam pasukan anda, saranan hamba simpan beliau. Walaupun kini beliau gemar mendapatkan kad kuning berhadapan Bournemouth, ada kemungkinan besar beliau akan mendapat mata serangan. Dikala pengurus fantasi berfikir panjang untuk menggunakan free transfer mereka, anda mempunyai kelebihan memiliki Mbeumo sebelum beliau ke AFCON. Jangan sia-siakan peluang ini. Segmen Maulana. Bruno Fernandes menjadi pilihan hamba game week lepas. Tidak mengecewakan, beliau meletup ke babu. 2 gol dan 1 assist dari perancang kebangsaan Portugal ini. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Bukayo Saka game week ini. Selepas pengurus fantasi global mula kehilangan keyakinan kepada perancang kebangsaan England ini, hamba kekal bersama beliau. Jangkaan hamba 1 gol dan 2 assist dari Bukayo Saka. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.